Hai semua, selamat datang ke Mingguan Amans. Dan kita mula terus dengan berita dari Meta yang telah menjana pendapatan $3 bilion menerusi iklan-iklan penipuan dan perjudian haram di China. Pada tahun lepas 2024, di China, Meta telah menjana pendapatan sebanyak $18 bilion, lebih kurang dalam 74 bilion ringgit menerusi iklan di Facebook, WhatsApp dan juga Instagram. Dan sekitar $3 bilion daripada itu, lebih kurang dalam 12 bilion ringgit dijana daripada iklan-iklan penipuan, perjudian dan juga banyak lagi kandungan lain yang diharamkan. Dalam siasatan yang dilakukan oleh Meta sendiri, sekitar dalam 25% daripada iklan-iklan ini berusukan scam dan juga produk-produk yang diharamkan di China. Meta sendiri juga telah membubarkan pasukan anti penipuannya yang memberikan tumpuan dekat China. Ia juga telah menarik semula pembukuan ke atas agensi iklan China untuk akses kepada platform milik mereka. Tambahan lagi, Meta menangguhkan langkah anti penipuan baharu yang telah ditunjukkan berkesan dalam ujian dalaman yang mereka buat. Mungkin korang sendiri pernah nampak iklan-iklan ni yang menggunakan muka Khairul Aming dan juga Mr. Beast tengah jual iPhone lah, Apple Watch lah, lepas tu macam-macam lagi lah yang diorang jual, sampai periuk pun diorang ada jual juga. Berita kedua pula pasal vape yang akan diharamkan sepenuhnya di Malaysia pada tahun 2026. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Ahmad Zulkifli menegaskan rokok elektronik atau vape akan tamat pada tahun 2026. Menurut beliau, vape akan diharamkan menjelang pertengahan tahun hadapan ataupun penghujung tahun hadapan. Langkah drastik ini diambil disebabkan kebimbangan terhadap cecair vape yang dicampur dengan bahan-bahan terlarang seperti dadah, ketamin, MDMA, ganja dan sebagainya. Rampasan vape yang mengandungi bahan-bahan terlarang ini semakin meningkat dan kita sendiri boleh tengok banyak video-video kemalangan yang berlaku daripada pemandu-pemandu yang mengambil vape yang mempunyai bahan-bahan terlarang ini. Untuk berita ketiga pasal Volkswagen yang akan menutup kilang kereta mereka untuk diubah semula menjadi hub AI, robotik dan juga chip. Volkswagen menutup kilang pengeluaran kereta mereka yang terletak di Jerman dan akan diubah semula menjadi hub pembangunan kecerdasan buatan, robotik dan juga rekaan chip. Banyak kekurangan daripada segi perisian dan juga penggunaan chip menyebabkan mereka tergejar-gejar dengan inovasi yang dikenalkan oleh pengeluar dari China. Antara isu yang dihadapi oleh Volkswagen sendiri adalah perisian kenderaan yang tidak lancar, kekurangan fungsi inovatif dan juga semestinya harga EV China yang lagi murah. Bergerak pula kepada berita seterusnya di mana peranti 4GB RAM akan muncul kembali pada tahun hadapan kerana impak AI. Dengan permintaan chip NAND yang semakin naik mendadak tahun ini disebabkan keperluan pusat data kecerdasan buatan, harga RAM kini sudah menaik 40% tahun ini dan dengan kekurangan bekalan dijangka berterusan sehingga tahun 2027. Disebabkan kos yang meningkat ini dijangka pada tahun hadapan 2026, peranti Android dengan 4GB RAM akan kembali semula. Ini akan mendatangkan impak yang besar kepada peranti kelas permulaan tahun ini yang menggunakan RAM sekitar 6GB ataupun 8GB dan pengguna sendiri akan membayar lebih untuk mendapatkan peranti yang mempunyai RAM yang lebih besar. Beberapa jenama besar seperti Xiaomi dan juga Samsung telah mengesahkan peranti mereka akan dinaikkan harga pada tahun hadapan disebabkan permintaan tinggi untuk chip AI ini. Berita terakhir pula adalah berkenaan dengan Nvidia yang dilaporkan akan mengurangkan pengeluaran kad grafik gaming mereka sehingga 40% kerana kekurangan chip memori. Terdapat laporan yang mengatakan Nvidia akan mengurangkan pengeluaran kad grafik gaming mereka antara 30 ke 40% pada tahun 2026 sebabkan isu memori yang sama. Pengeluaran dikurangkan kepada 40% berbanding pengeluaran pada tahun ini 2025. Ini adalah satu lagi berita yang merisaukan sebab muncul laporan yang Nvidia tidak lagi akan jual kad grafik gaming mereka dengan komponen memori kepada pelanggan GPU mereka. Pada waktu yang sama, perniagaan GPU untuk gaming tidak lagi menjadi tumpuan syarikat sejak menjadi kuasa besar dalam penawaran chip AI. Ia hanya sekadar menyumbang sekitar 8.7% pendapatan Nvidia pada tahun lalu. Pengurangan ini tidak akan mendatangkan impak yang besar ke atas keuntungan syarikat mereka dan ini akan memberikan peluang kepada AMD dan juga Intel untuk menarik perhatian golongan-golongan gamer. Sekian itu saja Mingguan Amans untuk minggu ini daripada saya Hamzari. Bye-bye.